Hai dan salam sejahtera semua. Jadi bagi tugasan berkumpulan iaitu penghasilan produk inovasi, kumpulan kami telah menghasilkan satu produk yang dikenali sebagai portal penghayatan sastera kreatif. Jadi produk ini merupakan satu inisiatif yang telah dibangunkan oleh kumpulan kami bagi memperkasakan penghayatan kesusasteraan Melayu, khususnya puisi dalam kalangan generasi muda. Jadi jika kita melihat pada masa kini, minat generasi muda terhadap puisi Melayu semakin berkurangan kerana puisi sering dianggap sukar, difahami dan kurang relevan dengan kehidupan seharian. Dan selain itu, kaedah pengajaran puisi yang masih bersifat tradisional turut menyebabkan pelajar kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan tambahan pula, cabaran pembelajaran abad ke-21 telah menuntut penggunaan teknologi serta pendekatan yang lebih interaktif agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik. Namun begitu, kekalangan masa dan juga akses kepada bahan pembelajaran berkualiti sering menjadi halangan kepada pelajar dan guru. Jadi oleh itu, portal penghayatan sastera kreatif telah dibangunkan sebagai sebuah platform digital interaktif yang mampu menarik minat pelajar, meningkatkan kefahaman serta memudahkan penghayatan puisi Melayu secara kreatif, fleksibel dan selaras dengan keperluan pembelajaran masa kini. Objektif pembangunan portal penghayatan sastera kreatif adalah untuk meningkatkan minat dan penghayatan pelajar terhadap kesusasteraan Melayu melalui penggunaan bahan interaktif seperti video pelancaran, nota multimedia dan kuis digital. Selain itu, portal ini bertujuan menyediakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang komprehensif serta berteraskan teknologi bagi membantu guru merancang PDP yang lebih kreatif, sistematik dan selari dengan keperluan pembelajaran abad yang ke-21. Portal ini juga berfungsi sebagai medium sokongan kepada ibu bapa untuk memantau pembelajaran anak-anak serta memahami hala tuju dan potensi kerjaya dalam bidang kesusasteraan Melayu. Portal penghayatan sastera kreatif disasarkan kepada 3 golongan utama iaitu pelajar, guru dan ibu bapa. Pertama, pelajar tingkatan 4 dan 5 dapat menggunakan portal ini untuk mengakses bahan pembelajaran sastera yang lebih interaktif dan mudah difahami serta membuat ulang kaji secara kendiri. Kedua, guru bahasa Melayu boleh menjadikan portal ini sebagai bahan bantu mengajar tambahan bagi menyokong PDP yang lebih menarik dan berasaskan teknologi. Akhir sekali, ibu bapa dapat memantau serta menyokong pembelajaran anak-anak melalui bahan rujukan yang sahih dan mudah diakses. Secara keseluruhan, portal ini berfungsi sebagai platform pembelajaran yang menyeluruh dan mesra pengguna. Sebagai sebuah kesimpulan, portal penghayatan sastera kreatif merupakan sebuah produk yang dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi di dalam bidang sastera Melayu pada masa kini. Harapan kami untuk masa depan pula adalah agar produk ini dapat digunakan secara meluas oleh semua lapisan masyarakat pada masa hadapan. Berkata Abdul Samad Said, pangkat tidak membawa makna apa-apa. Apa yang penting ialah sumbangan, dan produk ini merupakan sumbangan daripada kumpulan kami terhadap perkembangan puisi Melayu pada masa kini. Kita beralih kepada impak pembinaan portal penghayatan sastera kreatif yang terbahagi kepada 4 aspek, iaitu kepada pelajar, guru, masyarakat dan pendidikan sastera. Pertama, impak kepada pelajar. Portal ini dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi pelajar melalui bahan pembelajaran yang interaktif yang dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, portal ini mempunyai bahan pembelajaran seperti nota, video dan kuis yang dapat memudahkan pemahaman karya sastera. Kedua, impak kepada guru. Portal ini dapat menyokong PDPC yang lebih kreatif dan berkesan, di mana guru boleh menggunakan portal ini sebagai bahan bantu mengajar untuk menjadikan pembelajaran dan pengajaran lebih interaktif dan sistematik. Selain itu, portal ini juga menjimatkan masa dan mengurangkan beban guru untuk penyediaan bahan mengajar. Ketiga, impak kepada pendidikan sastera. Penggunaan portal ini memodernkan kaedah pengajaran sastera dan menjadikannya selari dengan pembelajaran abad ke-21. Ia juga meningkatkan penghayatan terhadap warisan sastera Melayu. Akhir sekali, impak kepada masyarakat. Portal ini berperanan mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap bidang sastera melalui penindahan berkenaan hala tuju dan kerjaya dalam bidang sastera. Selain itu, portal ini juga dapat memperkukuh identiti dan jati diri bangsa melalui penghayatan sastera Melayu. Melalui penelitian, terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan. Pertama,
Penyesuaian kandungan mengikut tahap pelajar. Kandungan portal boleh dibahagikan mengikut tahap penguasaan yang berbeza. Sebagai contoh, asas, tengahan dan lanjutan. Dengan cara ini, penggunaan portal akan menjadi lebih efektif kerana pelajar mengikut laluan pembelajaran yang bersesuaian dengan kemampuan mereka. Seterusnya, integrasi dengan kurikulum dan pentaksiran sekolah. Kandungan dalam portal boleh diselaraskan dengan silibus KSSM dan mengikut bentuk soalan peperiksaan. Hal ini akan meningkatkan keberkesanan pembelajaran kerana kandungan dalam portal boleh menyokong keperluan kurikulum dan menyediakan pelajar untuk menghadapi peperiksaan. You ready? Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo! This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor. Nabil, kau buat apa tu? Nasrin, main sini. Aku tengah buat portal penghayatan sastra ni untuk kita senang nak belajar sastra. Kau tahu ke teks Sulalatu Sulatin? Mana aku tahu. Aku kan budak TESOL. Lah kan aku pun lupa kau budak TESOL bukan budak sastra. Okay, tak apa. Ni sebab tu lah aku nak mudahkan semua orang untuk faham cerita-cerita sastra yang dah lama tenggelam ni. Sebab tu lah aku wujudkan satu portal inovasi di mana portal penghayatan sastra kreatif supaya kau boleh belajar cerita-cerita berkaitan dengan sastra, berkaitan puisi dan sebagainya. Main sini aku tunjuk cara nak guna. Okay, mula-mula cara-cara untuk menggunakan portal penghayatan sastra kreatif. Anda boleh masuk ke laman web yang telah disediakan oleh kami dan anda boleh dapatkan maklumat-maklumat lah berkaitan dengan tujuan pembinaan portal ini dan apakah fungsi portal ini ditubuhkan. Sekiranya anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, anda boleh klik di butang ketahui lebih lanjut. Kemudian sekiranya anda ingin mendapatkan nota-nota berkaitan dengan sastra Melayu, anda boleh klik di bahagian nota dan akan keluar seperti ini. Jadi klik sahaja bahagian nota yang anda inginkan. Seperti pantun, anda klik sahaja dan ia akan bawakan anda ke seperti ini. Kemudian sekiranya anda ingin menonton video-video untuk memudahkan anda faham berkaitan dengan puisi dan juga prosa, anda boleh klik sahaja di bahagian video. Kemudian anda boleh tekan sahaja contoh prosa. Anda semua ingin melihat berkaitan dengan cerita binatang. Anda tekan sahaja cerita binatang dan ia akan bawakan anda ke cerita tersebut, iaitu berkaitan dengan cerita binatang sang kacil dan sang buaya. Itu jika berkaitan dengan video. Jika anda ingin menjawab kuis-kuis interaktif yang telah disediakan oleh kami, anda boleh klik sahaja di bahagian kuis dan anda boleh jawab kuis-kuis yang telah disediakan. Contohnya seperti ini. Akan membawakan anda di bahagian Kahoot untuk anda menjawab kuis-kuis berkaitan dengan sastra Melayu. Manakala jika anda ingin melihat apakah laluan akademik bagi pelajar yang mengambil aliran sastra Melayu ini, jangan risau, kami sediakan juga bahagian laluan akademik untuk anda melihat ke manakah anda akan pergi selepas anda habis belajar sekiranya anda mengambil jurusan kesusastraan Melayu. Jadi itu sahaja, jangan lupa layari portal kami. Terima kasih.